ini saya akan berkongsi macam mana untuk masukkan kemas kini masa persekolahan atau jadual persekolahan lah. Okey, pada paparan utama ni, pilih jadual persekolahan tujuannya untuk menjana RPH cikgu lah. Pada fungsi ini, okey, cikgu boleh tambah masa. Tambah masa ni adalah masa persekolahan, bukan masa jadual individu. Masa persekolahan. Contohnya, macam sekolah saya bermula 7.45 hingga 8 suku. Jadi kat sini, cikgu boleh tambah masa persekolahan cikgu. Bermula pada pukul 7.45. Contoh, tak kiralah hari, dia tak ada hari ni, cuma masa saja. Tak kira hari Isnin sampai Jumaat ataupun hari Ahad sehingga Khamis, ikut masa persekolahan. Bermula seawal pukul berapa? Contoh pukul 7, 7.45. Cikgu klik 7, kemudian pilih 45 ataupun 35. Terpulanglah. Kalau 35, pilih 35. AM atau PM. Kemudian tambah baris ni fungsi dia untuk kita tambah lagi. Contohnya, ah, 7.35 hingga pukul 8.05. Cikgu pilih pukul 8.05. Ikut jadual persekolahan, bukan jadual individu. Okey, pilih 05 AM. Kemudian tambah lagi. Tambah baris ni, tambah masa persekolahan. 8 suku hingga pukul 8.35. Pilih pukul 8 hingga 8.35 AM. Okey, sehingga siap, cikgu klik butang hijau ni, simpan. Maksudnya, contoh macam saya, 7.45, 8 suku, 8.45, 9 suku, sehingga akhir sekali, 12.35. Maksudnya, dah habis jadual persekolahan. Okey, itu saja dapat. Pastikan cikgu simpan, klik butang simpan hijau ni. Sekian, terima kasih.